Gulu. Aja lah. Sakan ni udah ramai dah. Dia pakai Mudah-mudahan kalau oleh Allah mengizinkan di bulan kini 10 orang awak pemamurahan orang. Di tahun kini, jauh bulan kini. You balik lah Honda lah, Din. Ya, lain. Yang aku malah tanya ke mana bagai sini bertanya. Padang lah banyak lah dua kacik ni ku dan sirah-sirah ni. Kalau dua setan ni ku. Lama-lama dah masa katik san. Dulu nak dulu yang panel lah dah. Lain sikut dah mah. Adin, Kawan dan cik lah. dia kan ambil ladu Adin. Dia lah ladu dah tu dua. Manga. You kau mau balik on. Dah. Kalau hadu Honda Adin. You tu anak dia mesti nak cik lain. Honda agak balik tu. Reking dah, reking. Ni dah. Yang ladu king di rumah. Pada buah mana king dah enggak. Itu untuk anak sih dah. Babi ni sana lalu nang le dah. Anak lah nang pikin. You tu. Nak Sarawak. Tidak anak dan cik. Babi ni lu baru anak. You cak ni kan elok dah tu. Di mana nak cak ni dah? Di tuk opor ke di showroom Honda. Emas balap motor tu ah. Sudah cak. Ledon teh. Kau piti ni banyak dan sudah mau julu. Ya. Ni saldo dan. Banyak di setengah ha. Hampir plus 9,5. Ledon nan. Lai. Nan sirah cak na. Sana lah. Sana lah dua sirah, dua ikan, dua mah ketujuan pilihan nang gua. Lain cak lepek dan kau. Lai. Kau pek nang gua na. Ditampak maksud li tu apa balik? Iyo sinan. Luar keraju lah sabana. Tu mengalih Honda. Angka mali Honda kau nanyu tu. You. Pengen dia lah. You buat kau nambah Honda ni Din. Minyak panu. You kok panu minyak tu kok di bawah Honda. Aku berjalan kaki kak Kin. You kan menyepuk tambah dah. Wah lega. Dah. Dia mengalih Honda saja. Ambil kuang tanya sini ambil kuang tanya kuang. Baikang le Din. Gulu. Aja lah. Sakan ni udah ramai dah. Dia pakai sepatu perempuan dah. Dah. Dinyo aduh mengalir terompa nyu jua atas aduh cawek pinggang aduh cukup sini tu mah. Aduh nana. Cukup sini. Dah. Kuah. Skop mah. Cukup dah. Ya. Balampok utak teman. Sepatu ah. Iya balampok utak ke sepatu tu. Pakai siang ah. Kapai kemang? Oh nyak Idin. Nak nambah king cik lagi. You bang banyak skop bang ah. Kau mana nyuang balik? Bang balik. Aduh, dia mudah mau julu. Yo king kuku barang-barang langka aja. Oleh. Tanya dan cik. Haji Suli gua Suli Rusli. Mak Suli. Mak Suli gua. Cik mengalih ku enggak jual. Banyak sawo ah. Asu leh. Tu ada rompa, sepatu, baju. Auto jual bang auto. Tu ya. Banyak dah. Itu sawo akan lah. Tanya aku ke dia nak tanya dia. Betul ke bang? Padang lo di sawah, nampak dah di kandang. Aduh dah sumpuk dan guys. Parak nak kata. Nak kata julu ke dah. Subhana kan lihat baik rimbu tau ngalih ku. Iya tapi ni orang rimbu. Orang parak. Oh dia juga nak kata. Ya. Yang ndaklah dengan kabar apa lang. Ndak dengar bertanya dia nya. Dah dengan kabar lang. Ndaknya. Cu tanya dah. Berita-berita nak jalih nang dangan. Dia kan mana nanya mah. Iya. Ku saunyo ku mah. Mak Suli ku kuat menjual Honda 2 tak ku. Honda Trabas ku. Oh, jadi itu ke ya? Iya. Jadi kok pejabat ada. Pejabat alah inyo sana tinggal di Rimbo, kadang di Rimbo. Tapi bermanfaat untuk masyarakat lah yang. Manfaat bahagia. Baru kasih orang ah. Jadi lah supaya gini serukam tu. Ada yang bantu masjid. Surau. Alai ambulan. Dah talok orang rantau nya tu.
Ya. Ya. Inyo kalau kau untuk masyarakat, royal ceng kang. Ti kau dapat yo dekat tu nak din. Lain dah, tu orang lakang bang. Kau tentara guys, kau polisi ke, kau siapa, bupati ke, kau siapa? Tak ada dia kian sama dia tu. Siapa? Tuan Allah. Cik Tuhannya. Iya, itu dia kian tu. Berarti kau independen sado. Seorang. Ikut jak sehari usaha-usaha working mah. Lah lama kah? Lama kau dah ikut sebanyak ikut king dah nah. Yo dulu yo di rumah banyak Kau pak. kumpul cik setahun. Balabu pada ai balik yeking. Balabu pada ai balik yeking. Oh. Madu king kau nanti tahun 2026 dah enggak? Tak dur. Aku yang bagi siang dah kan. Dapat khabar masjid nak dia dua dah. Enggak. Bara gagah gini. Hancak. You sajik mak-mak dia beribadah. Rancang masjid. Kalau ukurannya tu masjid tu ukuran di kota. Tu. Tapi bisa nyembik dia apa. Itu you lepas baguno nama anak. Bunuh. Ada manfaatnya untuk orang banyak. Kau dapat duk you ketulak. Untuk garin, untuk orang-orang pengurus-pengurus surau. Sianan apa, nan batu-batu rajin apa untuk masyarakat beribadah tu nyumbulahan. Alhamdulillah. Tambah murah je rezeki enggak lah. Kau ketu. Wang kinceng kau. Orang dengar berita, orang apa ni kecem mak suling cik ulang tu ya. Enggak idin bertanya kan dia tadi. Mayo kadang dari pagi dah ding. Mana orang Pakai yang tanya ke dia tadi. berita tu babuet bana supaya orang hukum tiada apa mah. Kena isu sara mah. Oh, tu. Iya. Macam pakai yang tanya ke dia tadi din. Tanya kamu, tanya. Ya malu bertanya jalan-jalan nak. Batasnya tiap daerah tu. Tiap daerah dapat jadi kurban. Itu dah jangan nanti bermak batang kan. Iya kata. Lebih 30 ekor. Jawing. Sang macam jawi. Nak jawi korban. Jawi korban. Tiga jawi kurban dia apa ni? Cik mah. Pacik ni dia. Ay, anak mau tinggal din. Yo, nana apa bang? Oto berada bang, oto. Anak kau balik sabana tadi nyuking cik nyuk. Oto cak-cak nampak dah nah. Piti dah. Tu loh tu maksud dia tu Nampak dah tu lah. Oh iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu nyenjul lah. Ada mu dah tu Kan nyoking ya. Pulang mak. Dari ladang sawah. Ladang aku. Keladang iyo aja. Ke ladang, ke sawah. Di ladang bagatah. Basawit, sawah padi, balado. Banyak ya. Banyak solo dia. Nya ini nak maliking. Kalek ragu tinggi banget. Anak mana dia kan? Lu anak nita ni mana bela katon tadi kenyo. Oh, kau itu dah terbalik dia ando kecil. Nyu bala mengalih. Lah, iya kata balik ni. Ada rompak dah mak rompak. Ada rompa banyak mana nah, nama mana nang ketujuh. Kapatan risiko orang untuk rajo-rayo sadaya. Di sini dia nah. Iya. Jadi kak balik dari ladang mak dik. Yo balik ladang, yo balik sawah. Oh jadi mak ndak mengalih aku sang cik dah. Dak ke sawah yo, ke ladang yo mangaleh yo lah. Oh, tu dia kicik ni ndak. Aduh lah bagai-bagai kicik orang. Nak. Kecil orang lah kau pakai lah. Ada orang awak pi banyak nak sayang, banyak nak benci. Pokoknya bau sawo lai jual sekeringat awak. Betul Jo pemikiran awak. Iya mak. Ke sawah yo, ke ladang yo mangaleh yo aja. Oto, Honda. Ya tadi kali lah nyetarang ke dia tadi nah. Iya, lain tarang ke dia tadi. Ya balik dah. Lama tahu-tahu pak banjul jo mak kalek Iya kau. lah nyu compeng ke dia tadi satu-satu tadi. Dia usaha awak ikut kuah. Gunoi dawa yo bau sawo jo ke jo cicik palu lai untuk membantu masyarakat awak. Alhamdulillah, amin. Untuk mampu musalah, Ya. musaji. Mudah-mudahan kalau oleh Allah mengizinkan di bulan kini 10 orang awak pemamurahan orang. Di tahun kini, jo bulan kini. Tanggal 22 barang kek 10 orang awak umrahan. Jo pencarian cicik palu awak. Berarti le aduh bunuh manfaat untuk orang banyak din. Kadang orang yuk ganji. Kulit lah sirah, buat lah dia mencari. Orang bakeng dia dah. Oh iya mak. Dia apa ni komponen dulu pembangunan untuk suruh dia proposal ke dentang mari. Kalau Jawa tak proposal lah. Langsung saya. Berapa para lu? Kok atok sakodi, wage sakodi. Kok simen 10, wage 10. Ya sih juga simen-simen Kok 10 lah. tukang 1 juta, wage 1 juta. Alhamdulillah. Proposal lama prosedurnya nah. Ya, Langsung. Oh lah gitu. Babekon saya sekali ya kok para 6 para lu. Tak ada bako kabar suara aba tonggok saya bekwa.
Gano apa ka perlu berapa punya minta orang bebek kuas tunai ah. Okey, tu. Baba ye tunai. Mak, cuy itu banyak usaha mak dah mak. Siapa orang di belakang mak? Kalau orang di belakang amak, insya-Allah dah ada sampai gini dah kan. Amak bawa usaha je pemikiran amak seorang. Ala nang kada orang di belakang amak. Nan di belakang amak, nan di atas amak. Allah Subhanahu wa taala kan. Tuhan Allah basuawak Ayo mak. Oh daging kurban petang mau kasih banyak mak. Tiga dan dapat padu nak adu ke pakai kupon. Kalau tampai api tak pakai kupon di bagian kas saudara kakak. Iya, mau lain kasih yang berdomisili di Supayang. mau kasih banyak nah deh. Soalnya tu lama limpahnya keluar ke. Iya. Terima kasih dah mak. Ayo sama-sama. Sama-sama. Nama bajet berapa bajet ang? 35 lah doh, 35 mak. 35 nak bagi dengan Nan lagi ada dua, nan hijau dah. Nan hijau dah. Nani hijau alhamdulillah. Dapat juga. Tapi cik, kuning je dunia. Nani ko. Ya. Ni dah. Semua kadang dia kepala udah lampu dah. Ni dah. Aku saksi sama dia. Dah sakit dah. Lah bertiga orang nak nyondang mak. Dah cocok lah gua lah. Cocok dia ni lagi sini dah mak. Mak tak payah-payah pada tong dah mak dah bang. Bayar lah. Dia dah bayi pak ke mana kira ke mak deh. Mak apa yang hak? Dua arah itu dah. Mak emas balap. Mas balap dah. Engkau manusia berhati lapang. Oh itu. Aku kok lapang sih sakinya. Malu you lapang san. Ulang lapangan. Iya. Hah? Lapang san. Pemurah. Dah ada je lah. Ada haman sedoang. Ang bayar lu. Oh, mak. Iya ya. Dia tak badur dia lah bang. Babon dia bau lah mak. Jadi. Cuba lah dia lu. Dah cuba lu. Tak apa cuba-cuba lah dah mak. Aku percaya saya kan mak dah jalan berasih nah. Kalau itu dekan tu baik lah kan. Adik tu dekan amak di dalam kan banyak lah mengalir sepatu je mengalir trompa. Mengalir tas kan jadi nama beli Honda siko dia kok kan dapat sepatu je trompa sepasang. Alah. Gimana kok? Mak kok udah lah nama ambil. Pidai mah balik. Minyak nak bagi. Mak mau kasih banyak mak. Ayo kan. Honda bawa pulang mak. Ayo bawa lagi. Raket nak nak bang. Ya. Lelok dah. Din, Ku baru dah. you idu lah racak lah. Hidup bahala hidup pi. Dia baru Honda balik tu hidup dah. Tu kawan dulu pulang. Dia bertundur pulang. Tu lagi dan apa kau nak Din? Apa lah? Oh, free Din. Fiat dah. Bukan Din mantan nang leh. Ya pidai mah beli Honda. Iyo biasa timba balik dapat nak Din. You pi udah tak pakang dah. Tak biasa kereta. Dah adur dah. Tolonglah dia menundun dah pulang dia. Tu tak ada bagi family rokok kat Mangawan sabanta tu gorian udah lapi lo dah ding. Yunan dari yang tu ah. Nan dari den lo lah. Din, lagi lah dia. Din. Oh Din. Tu suku ndak satu lah. Dah adur betul dah. Beli rokok san Din. Habis lah habis betul. Ang yo lantang nampak orang sudah bocor balik dah.